Okey, selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Kita akan pergi kepada topik yang pertama dalam bengkel teknik menjawab SPM. Cikgu akan terangkan dulu apa soalan-soalan ataupun topik-topik yang perlu diberi penekanan kepada pelajar-pelajar. Okey. Supaya apa? Apabila pelajar-pelajar melihat soalan-soalan yang dikeluarkan dalam SPM, pelajar-pelajar tahu soalan mana yang perlu dijawab dahulu. Supaya ada confident kita, bila kita dapat jawab soalan, kita akan confident untuk jawab soalan-soalan yang lain lah. Tapi kalau kita jawab soalan pertama dah tak boleh jawab, jadi kita akan ada problem. Dan cikgu nak soalan-soalan ni perlu diberi perhatian. Sebab apa? Bagi cikgu dia bukan soalan yang agak sukar dan dia tidak boleh bina soalan ini mempunyai apa? Soalan-soalan yang menjadi soalan-soalan yang dipanggil sebagai kebat. Okay? Jadi soalan yang perlu pelajar-pelajar fokus. Okay? Ini cikgu fokus kepada soalan percubaan daripada Pulau Pinang. Ini sebab panel lepas ni cikgu akan menjawab soalan berdasarkan satu soalan daripada soalan Pulau Pinang lah. Okey, soalan yang bagus untuk pelajar-pelajar cuba kuasai untuk sekurang-kurangnya boleh skor B lah. Okey, pertama soalan apa? Soalan logik. Okey ni. Penaklukan logik. Penaklukan logik ni adalah soalan silibus yang boleh kita skor. Melibatkan pertamanya ni contohnya melibatkan penyataan. Biasanya boleh skor. Keduanya melibatkan justifikasi lah. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Dan soalan ni sebab dia keluar bahagian A, maka dia tak boleh melebihi daripada 5 markah lah. Kebiasaannya dia akan tak akan tinggilah markah dia. Jadi untuk sekiranya dia keluar bahagian B, dia boleh juga tanya melibatkan kesimpulan lah, justifikasi yang melibatkan secara induksi ataupun didak. Okay. Itu ada pengiraan sedikit susah, tapi kalau kita tahu teknik dia akan jadi senang. Lepas ni kita akan pergi satu persatu. Ini antara bab yang perlu pelajar kuasai. Dia simple dan tidak memerlukan masa yang banyak untuk menguasai dia lah. Okey, seterusnya adalah bab yang melibatkan graf. Okey. Yang melibatkan graf. Graf ni soalan yang agak simple. Okey, ni sebab dia keluarkan dalam bahagian A. Biasanya dia favorite dia keluar dalam bahagian B. Mana dia hanya perlu untuk isi tempat kosong. Yang kedua-duanya akan bina lah. Sebab apa dia dalam B? Sebab dia dah bagi dalam graf lah. Kalau keluar dalam bahagian A ni, rugi sedikit lah pelajar pada tahun tu, SPM pada tahun tu. Kebiasaannya dia akan keluar bahagian B. Dan dia akan bawa, di sini dia akan bagi 2 markah tempat kosong. Kemudian di sini kurang-kurang dia akan bagi 5 markah. 2 markah untuk penandaan, 1 markah untuk kekemasan licin. Cikgu akan ajar macam mana teknik untuk membuat graf kita tu nampak cantik. Yang ketiganya adalah penandaan skala lah. Skala yang benar. Jadi sekurang-kurangnya di sini dia akan bagi 4 atau 5 markah lah berdasarkan titik yang dia bagi. Kalau dia bagi 7, maknanya dia akan 2 markah untuk titik saja. Okay. Kalau kat sini kita tengok, okay, ni 4 markah lah. 4 markah. Dia suruh tingkatkan. Sebab apa? Dia dah bagi graf sini. Kita perlu cari titik. Dia akan bagi 2 markah. Kelicinan 2 markah. Dekat sini 1 markah lah. Okey. Yang ini antara yang senang juga adalah ini. Ini ada bab yang baru lah. Bab yang baru apa ni? Dia panggil graf. Kita ingat pula nama tajuk dia. Okey. Antara yang senang. Okay, cuma dia ada susah apabila melibatkan apabila line itu ada nilai lah. Okay, lepas ni kita akan ajar juga. Benda ni agak simple juga boleh. Cuma dia bukan soalan favourite. Dia bukan soalan favourite. Yang seterusnya adalah probability. Probability ni adalah soalan yang agak senang untuk kita skor. Cuma dalam probability ni dia ada rumit sikit cara teknik penulisan. Kebanyakan pelajar tak dapat markah penuh. Yang pertama ni sebab dia teknik penulisan dia, cara bracket dia salah, cara dia tulis jawapan akhir dia salah.
Dan di sini ada juga cara kebanyakan setengahnya pelajar salah faham tentang graf yang dia bagi. Ini adalah antara yang perlu pelajar tekankan juga, iaitu probability. Okey. Seterusnya adalah graf gerakan. Ini juga penting. Sebab apa? Bab ini dia ada soalan yang senang, soalan yang susahnya berada pada ujung ni je. Melibatkan luas bawah graf. Kadang-kadang kalau dia bagi sesaran, biasanya dia akan ada pada bahagian A lah. Dia agak senang. Ini dia bawa sini ada 4 markah. Okey, di antara bab yang agak senang juga. Okey, yang bulatan ni cikgu jarang fokus lah. Okey. Transformasi juga adalah soalan yang senang. Boleh itu, cuma cikgu tak akan ajar di awal. Biasanya kalau bengkel, cikgu akan ajar di akhir sekali. Supaya apa? Sebab benda ni agak berat. Bila kita ajar awal-awal, pelajar dah mula tension dah. Jadi di akhir-akhir biasanya yang ni untuk pelajar-pelajar yang boleh skor A lah, cikgu akan terangkan. Dan sebenarnya kalau kita mengajar transformasi ni dengan teknik yang betul, pelajar akan seronok sebab dia boleh buat. Okay. Dan seterusnya juga adalah melibatkan kepenggunaan matematik lah, melibatkan insurans dan cukai. Ini penting. Tetapi cikgu tak akan ajar secara keseluruhan. Cikgu akan fokus kepada terus jawab soalan-soalan. Supaya apa? Pelajar tak akan rasa bab itu akan jadi pening dan besar lah. Bila kita cuba jawab soalan, 2-3 soalan kita dah nampak dah. Cara permainan soalan-soalan yang melibatkan matematik kepenggunaan lah, dia tak susah. Okey, seterusnya graf. Okey, ini juga penting. Cara kita menulis graf. Okey, graf yang melibatkan OGIF, histogram, ini penting. Okey, sebab dia walaupun bab ini markah banyak, dia senang. Cara nak dapat markah dia senang. Jadi pelajar-pelajar boleh tekankan lah. Okey, seterusnya ni ini adalah ketaksamaan. Ketaksamaan ni sangat penting sebab dia soalan yang markah banyak tetapi tak susah. Dia pengiraan dia tak panjang. Cuma pelajar perlu kuasai macam mana kita nak cari kawasan yang melibatkan dan jaga cara buat graf. Bagi soalan ni, cara nak buat graf ada teknik dia. Sebab kalau kita guna teknik yang kebanyakan cikgu-cikgu sekolah ajar yang kena buat kotak, cari X0, Y0 tu agak susah. Cikgu akan ajar macam mana teknik. Sebab kebanyakan graf yang dia bagi, kita tak perlu kira pun kita tahu dah graf tu duduk kat mana. Okey, insya-Allah kita ada masa kita akan fokus juga kat situ. Dan seterusnya juga adalah set. Okey, set ni soalan dia kalau dia keluar bahagian A, dia sangat senang sebab kita akan cari kawasan lorikkan. Itu yang biasa famous. Tapi kalau dia keluar dalam bahagian B atau bahagian C melibatkan cari nilai, dia agak susah sedikit lah. Tapi kalau kita faham teknik dia, dia jadi senang. Okey, jadi cikgu tak akan fokus kat situ. Seterusnya adalah melibatkan statistik. Okey, statistik ini soalan yang agak bagus dan senang untuk kita skor. Okey, cikgu akan fokuskan juga kat situ statistik. Dan seterusnya plan. Okey, plan macam mana kita nak buat plan dongakan, plan lukisan plan, lukisan daripada sisi depan dan sisi tepi. Itu ada bab yang senang untuk kita dapat markah. Okey, tapi dia bukan soalan yang favorite. Jadi di sini cikgu dah cerita sedikit dekat mana kita akan fokus. Sebab untuk skor, sebenarnya kita tak perlu menguasai keseluruhan bab. Kita kena kuasai bab-bab yang mempunyai markah yang tinggi dan senang. Itu yang cikgu ajarkan selalu student-student cikgu. Kadang-kadang mereka tak percaya. Tiba-tiba dalam peperiksaan macam tak boleh jawab semua. Tapi tengok-tengok dapat result B ataupun A. Sebab apa? Soalan-soalan yang markah banyak tu kita dah cover. Jadi bila dia dapat markah yang banyak, sebenarnya yang tak boleh jawab tu markah yang kecil-kecil je. Yang mana walaupun markah yang kecil-kecil tu cikgu dah ajar. Okey, kalau soalan macam ni tak boleh jawab, apa yang perlu kita buat supaya sekurang-kurangnya kita daripada 3 markah biar dapat 2 markah. Okey, boleh di situ. Jadi untuk video ni cikgu akan fokuskan dulu bagaimana bengkel kita akan berjalan lah. Okey, kita akan fokus daripada bab by bab lah. Soalan apa yang penting dan apa yang boleh dia tanya. Supaya apa? Kita ada persediaan soalan ni kita pernah jawab dan kita boleh jawab dengan baik lah. Kebanyakan dalam SPM ni yang mengganggu pelajar adalah dia keluar tiba-tiba soalan itu tak pernah dia jawab. Dia perlu berfikir.
bila soalan yang perlu berfikir ni, yang kebanyakannya hampir 50% pelajar tak akan mampu jawab lah. Itu yang bahayanya lah. Jadi untuk soalan matematik, kebiasaannya selama cikgu tengok dengan modul yang baru ini, silibus yang baru KSSM, cikgu tak jumpa lagi soalan yang cikgu ramal keluar daripada ramalan. Bentuk-bentuk yang pelajar terkejut tengok, tak ada. Kecuali dalam AMAT tu adalah. Okay. Jadi persediaan yang pelajar perlu buat, yang pertamanya kalau nak ikut bengkel cikgu, download lah print soalan-soalan percubaan yang setiap negeri. Yang keduanya, tahu soalan mana yang dia nak fokuskan dahulu. Supaya apa, bila pelajar dah tahu bentuk-bentuk soalan yang akan keluar apa, sekurang-kurangnya dia yakin, ada confident yang soalan itu dia boleh jawab. Sekurang-kurangnya daripada sebelum ni dapat jawab satu soalan, dua soalan, dia boleh jawabnya. Okay? Okay, itu saja untuk video ni. InsyaAllah kita akan continue dengan video yang akan datang. Semoga bermanfaat kepada pelajar. Assalamualaikum dan terima kasih.